Tok Janggut, negeri Kelantan ini sudah diambil alih oleh Inggeris daripada Siam. Jadi, lebih baik menyerah kepada Inggeris. Tak ada gunanya kalian menentang dan menyerang kami dengan kekuatan kamu yang tidak seberapa itu. Sepatutnya kalian yang tinggalkan negeri ini dekelik ke tempat asal kamu. Kita tak akan berganjak dari bumi Kelantan tempat lahir kami ni. Kami sudah puas dijajah Sia. Lah ni, Inggeris pula. Walaupun tak sekuat mana untuk menentang, tapi kami punya semangat jual yang tuan-tuan ada. Apa yang membuatkan kamu begitu yakin untuk mengalahkan kami? Setakat semangat juang, sedikit pun tidak menggentarkan kami. Mungkin tuan-tuan sudah lupa tentang pahlawan-pahlawan Pahang yang dihantar ke Siam dulu itu. Kenapa pula dengan mereka itu? Mereka semua telah pulang dan datang untuk menolong kami. Pahlawan-pahlawan itu termasuk Mat Kilau. Mat Kilau telah hidup semula. Kalau betul apa yang dikatakan itu, kita akan menghadapi penentangan yang paling hebat, Tuan. Tidak mungkin angkatan kita dapat bertahan lama. Angkatan perang kita ini perlu dikuatkan. Kita perlu mendapatkan bantuan askar dari Singapura dan Kuala Lumpur. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh Mat Kilau dengan mudah sekali. Habis, apa yang hendak kita lakukan sekarang ini, Tuan? Kita berundul sekarang. Beritahu kepada pasukan kita supaya berundul dan tinggalkan tempat ini. Baik, Tuan. Lihat! Mereka semua berundur! Mereka semua berundur! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Apakah benar cerita mengenai pahlawan-pahlawan Pahang sudah pulang dari Siam dan membantu pasukan menentang Tok Janggut di Kelantan ini? Benar, Tuan. Berita itu sudah merebak ke seluruh pelosok kubu dan markas pertahanan kita di Pahang dan Kelantan ini. Orang-orang Inggeris dan Sikh sudah mula berasa cemas dan gelisah. Apa kamu yakin berita ini ada kebenarannya? Tidak, Tuan. Ini adalah dakwaan palsu yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang Tok Janggut untuk menakut-nakutkan pasukan kita. Pahlawan Pahang, Mat Kilau itu sudah mati. Dan seperti biasa, orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali untuk menentang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, bang. Boleh saya tumpang bertanya? Ya, silakan. Kedatangan saya ke keraton ini adalah kerana ingin membeli kerbau. Kalaulah ada sesiapa yang mahu menjualnya, saya ingin membelinya. Sebenarnya, kerbau-kerbau di sini sudah tidak ada lagi, Encik. Kalau ada pun, kerbau-kerbau liar yang tak dapat ditangkap saja. Nampaknya belum ada rezeki saya hari ini. Encik bolehlah cuba tanya di kampung-kampung berhampiran. Mungkin mereka ada kerbau-kerbau untuk jual. Sebelum saya kemari, saya sudah bertanyakan di kampung-kampung berhampiran. Tapi mereka juga tak ada. Oh, begitu. Maafkan sajalah saya, Encik. Abang, nama siapa? Dan apa pekerjaan abang di sini? Nama saya Mat Dahan. Dan buat masa ni, saya tak ada lagi pekerjaan. Abang Mat dan keluarga tinggal di kampung sini ke?
Tidak, saya sebatang kara saja ni. Menumpang di tempat orang. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, apa kata Abang Mat ikut saja saya? Ikut Encik nak pergi mana pula ni? Ikut saya pergi ke kampung saya di Cawang Mukim Penyo. Abang Mat boleh bekerja menoreh pokok getah saya. Menoreh pokok getah? Ayah Mat buat apa tu? Kamu penyali. Ingatkan siapa tadi? Yelah, Ayah Mat tengah menoreh ni. Kamu dari mana tadi? Dari rumah. Kamu tak pergi mengaji ke hari ni? Kejap lagi. Mak suruh mandi dulu. Baru pergi mengaji, Ayah Mat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, apa Ayah buat kat sini? Ayah nak jumpa ayah mat kamu. Bila? Jom balik. Mak kamu tu dah bising panggil kamu balik mandi. Lepas tu pergi mengaji. Alah, Mak ni tak boleh tengok orang senang sikit lah. Pergilah balik, Ali. Tak baik cakap kat mak kamu macam tu. Baiklah, Ayah Mat. Abang Mat, ini dia geran tanah kebun di air jernih yang Abang Mat beli tu. Dah siap pun. Alhamdulillah. Akhirnya jadi juga tanah tu menjadi kepunyaan aku, Bakar. Abang Mat nak tanam apa di tanah tu? Aku nak tanam pokok getah jugalah, Bakar.